Hai semua, selamat datang ke channel Aku Sembang. Okey, untuk hari ini kita akan bercakap, mengenai perlawanan semalam lah, di mana Liverpool menetam dengan Monaco. Okey, untuk kali ini kita akan sembang mengenai perlawanan antara Liverpool dan Monaco yang mana Liverpool kalah 2-3 kepada Monaco. Kalau tak silap aku, ini adalah perlawanan pertama Areola kalah di Anfield. So semua orang cakap, "Relax bang, ini game friendly je, tak ada apa-apa punyalah." Betul. Tapi keputusan 3-2 ni merupakan satu gambaran yang sangat jelas dan menyakitkanlah sebagai aku untuk penyokong Liverpool. Sebab kita tengok ada sedikit ataupun banyak kelemahan yang telah kita boleh nampak daripada perlawanan tersebutlah. Untuk kesebelasan utama ni, aku berjangkakan kalau tengok dia punya first 11 ni, 70 atau 80% kesebelasan ini adalah player yang akan main untuk first game menentang Newcastle nanti. Yang mana keeper terdiri daripada Alisson, wing kanan Frimpong, back tengah Doucouré, Van Dijk dengan Tsimikas. Mungkin Tsimikas tu akan tak ada, dan juga Doucouré lah, budak baru tu tak ada sebab kita pun baru ambil. InsyaAllah ada player Barcelona tu, belum deal lagi. Kemudian di tengah Szoboszlai dan juga Gravenberch. Dan kita ada Kumas, Wirtz dan juga Gakpo, dan di bahagian hadapan adalah Aizat. So kalau kita tengok di bahagian depan semalam punya game, Aizat, Wirtz dan Gakpo sangat berfungsi, dan Kumas walaupun dia budak baru, dia bermain dengan agak baiklah. So kita punya serangan memang agak baguslah semalam. Pertama kali aku nak cakap mengenai Wirtz. So kita boleh tengok Wirtz ni dia punya kualiti hantaran dia dah nampak lebih baik, dan nampak juga disemakan dengan Aizat. Untuk gol pertama, untuk maklumat semua, telah dijadikan oleh Aizat, yang mana telah dia punya assist dibantu oleh Wirtz. Okey, kemudian untuk gol kedua pula, aku nak kata assist pada Aizat pun mungkin boleh kot, sebab waktu bola tu di keeper, Aizat pun bawah, dia cuba nak tendang, dan tapi Wirtz datang dan Wirtz score lah itu bola kedua. So nampak kesefahaman tu mula terjadi di antara Aizat dan Wirtz. Dan juga Gakpo semalam pun agak berfungsi semalam, sebab dia semalam dia tak main di wide wing, dia main agak wing, left wing, tapi dia main agak dalam, bukan di luar lah. So dia agak lebih berfungsi. So untuk separuh masa pertama, Liverpool berjaya leading 2-1, dan gol daripada Monaco tu adalah gol penalti, sedikit kesilapan daripada Van Dijk. Dan untuk separuh masa pertama, kita punya try adalah dalam 15 shoot. So memang agak bagus, cuma yalah tak dapat menjadikan gol. Tapi dari segi defensif, untuk first half memang agak bagus, agak kemas, walaupun 2K tu budak baru, tapi dia boleh bermain dengan Van Dijk lah. So kita boleh puji. Dan untuk di back kiri tu, Tsimikas tu untuk sebagai backup pada Kerkez okey, sebab Kerkez bila dia masuk di second half memang nampak dia punya, sebab dia sekali masuk dengan Munoz. So nampak mereka ni boleh berganding, dan kita boleh nampak Kerkez sebagaimana dia berumur 2 tahun lalu lah. Dan game kalau kita tengok semalam tu lebih kurang sebagaimana yang game yang dimain oleh di waktu zaman Klopp lah. Agak attacking. Kalau kita tengok waktu Klopp dulu, awal-awal memang dari segi gol tak ada masalah, cuma dari segi defensif kita agak teruk lah. Kalau dulu menang musim 6 dengan Wish menang dengan 4-3, menang 5-3. So dari segi serangan kita memang tak ada isu, cuma dari segi defensif. Dan perkara ini kita nampak berlaku di bawah Andriola lah. So agak merisaukan. Tapi bagi aku lebih suka keadaan ni compare dengan Slot dululah. Slot dulu banyak main pegang bola, tapi attack ada lah. So jadi problem juga pada Liverpool untuk last season. Jadi apa yang berlaku Liverpool di separuh masa kedua? Separuh masa kedua almost 11 ni tukar, yang mana Mobertili tukar, Ramsey, Endo, Chambers, Kerkez, Elliot, Noni, CSA, McKenna, Ngugo Moha dan juga Minas lah. Dari segi semalam Chambers bulan ni waktu bermain Leeds tu nampak agak bagus, tapi untuk game semalam Chambers banyak mistake. Untuk dia punya passing tu banyak lekat di tengah padang lah. So dia banyak lagi perlu belajar lah. Dan juga untuk Kerkez dan Munoz, bila dia main di sebelah kiri tu memang nampak gandingan mereka ni agak baik. Dan Munoz pun bila dia masuk tu kita boleh nampak dia punya skill lah. Dia macam Ngugo Moha juga. So mana kita boleh harap dia boleh beat player dan agak laju, dan dia lebih kepada untuk ke depan punya ni lah. Dan dari segi Nyoni semalam memang saya rasa dalam untuk pre-season ni Nyoni antara yang player yang top lah.
mungkin dia boleh lekat di kesebelasan utama untuk persegi melawan Newcastle City. Semua isu dia sebagaimana yang berlaku di Leeds, leading 2-0 dan kalah 4-2. Dan untuk Monaco ni, leading 2-0 kalah 3-2. Sebab di satu, kita ni tiada lagi depth, squad depth ataupun bahasa Melayu kedalaman pasukan, macam itulah. Maksudnya player pengganti untuk ganti yang first team tak ada. So ini menyebabkan barisan tengah kita tu agak mudah dibolosi bila Van Dijk dah keluar. Endo dan juga Chamber tu dua-dua tu baru, dan Endo beritahu dia punya speed pun kurang, dia bertubuh agak kecil lah. So menyebabkan semalam banyaklah serangan. Monaco serang di separuh kedua dalam 13 try rasanya. Disebabkan apa, style Roland ni dia ni high pressing, tekanan tinggi, so kita punya defend agak main di atas lah. So ini menyebabkan bahagian tengah kita dah kosong, dan semalam hanya 2-3 pas Monaco dah boleh masuk dan boleh buat serangan kepada tim Liverpool lah. So ini memang sakit lah pada Liverpool. Kalau Liverpool tak boleh selesaikan masalah dari segi pertahanan terutamanya, yang betul-betul, dan juga tak ada nak DM, ini menyebabkan mudah pasukan Liverpool ni dibolosi. Untuk dari segi serangan tak ada isu. Aku yakin pasukan serangan Liverpool mungkin antara yang terbaik di EPL ataupun yang terbaik. Jadi perlukah kita panik sekarang? Okay, ini hanyalah perlawanan pramusim, mana untuk mencari keserasian dan juga membaiki kesilapan-kesilapan macam ni lah. So benda ni boleh belajar. Dan yang kedua, bila berlaku pertukaran daripada 11 first team daripada 11 yang baru, so memang mustahil untuk 11 yang baru masuk ni mampu mengekalkan sebagaimana 11 yang asal. Dan bila main di EPL tak mungkin akan tukar 11. So aku rasa perkara-perkara seperti ini boleh dibaiki oleh Raiola. Cuma bila berlaku injured, itu isu dia. Bila ada berlaku kecederaan kepada player utama, tiada player ganti, itu akan menyebabkan kekangan kepada pasukan Liverpool. Potensi untuk semua player ni sangat potensi tinggi. Bakat dah ada, cuma sekarang tugas Raiola adalah untuk memastikan bagaimana serangan ataupun jentera di serangan tu dapat mengimbangi juga kelemahan di defense. Kalau tak dapat imbangi di kelemahan di defense, so kena jadi macam zaman Klopp dululah. Attacking is the best way to win. Maksudnya kena banyak gol. Kalau orang gol 1, kita kena skor 2. Kalau orang skor 2, kena skor 3. Kalau orang skor 5, kita kena skor 6. So itu sajalah cara yang terbaik untuk sementara ini selepas isu defensif dapat diselesaikan. So itu saja pandangan aku untuk analisis untuk pada hari ini. Sekarang aku nak tengok apa korang komen, apa yang perlu ditambah baik. Adakah korang bersetuju dengan cara Aerola sekarang ataupun tidak? So ataupun siapakah player-player yang korang nak lagi? Adakah korang rasa Brokola perlu masuk ataupun perlu cari lagi defense yang lebih baik? Seperti bagian Konsa, kita dengar uru-uru juga Liverpool cuba dapatkan Konsa, cuma mungkin sebab harga dia agak tinggi menyebabkan Liverpool tak dapat tak masuk lagi lah pasaran untuk Konsa tu lah. So korang jangan lupa untuk tekan like dan kongsikan video ni, dan insyaAllah jika ada lagi ada korang minat dengan cara ulasan aku, insyaAllah aku akan buat video lagi lah. Okay, walau bagaimanapun, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.